Tahukah anda 90% pekebun tanpa mereka sedar sebenarnya menghancurkan hasil tuaian mereka sendiri hanya kerana kesilapan pada musim luruh? Ya, anda dengar betul-betul. Anda gigih membersihkan sisa tanaman, menggemburkan tanah dan meletakkan baja. Tapi di situ anda buat satu kesilapan besar. Kesilapan yang menyebabkan semua penyakit dan serangga perosak itu bermalam dalam tanah anda. Macam duduk di hotel 5 bintang. Hai, hari ini kita akan sentuh topik yang ramai orang tak mahu percaya. Penggunaan bioproduk pada musim luruh. Adakah ia benar-benar berkesan bila suhu dah hampir 0 darjah? Atau ini cuma helah pemasaran untuk kikis duit poket kita sebelum musim sejuk? Saya janji, selepas tonton video ini, anda akan ubah sepenuhnya cara anda menguruskan kebun pada musim luruh. Bila tiba musim bunga, tanah anda pasti akan berterima kasih. Saya akan bongkar satu rahsia yang akan buat bakteria terus bekerja walaupun di bawah salji. Bersedia untuk tahu kebenarannya? Jom kita mulakan. Sebelum kita menyelam lebih dalam, mari kita berhenti sekejap untuk faham apa yang sedang kita bincangkan ini. Beberapa tahun kebelakangan ini, pertanian organik memang tengah naik daun. Kita semua nak makan timun dan tomato yang bersih, tanpa racun perosak dan bahan kimia berat. Dan di sinilah bioproduk memainkan peranan. Mereka adalah organisma hidup, kulat dan bakteria, tentera rahsia kita. Anda mesti pernah dengar nama seperti Trichoderma Bacillus subtilis, selang semai atau Metarhizium. Waktu musim panas, semuanya jelas. Suhu panas, lembap, bakteria, membiak, semua gembira. Tapi bila tiba musim luruh, suhu menjunam, waktu siang makin pendek dan hujan sejuk mula turun. Ketika ini, dalam kumpulan sembang pekebun, panik mula melanda. Ada yang kata tuang bioproduk ke tanah sejuk sama macam membakar wang. Yang lain pula yakin itu satu-satunya cara untuk selamatkan tanaman daripada phytophthora, penyakit hawar. Jadi di mana kebenarannya? Kebenarannya ialah biologi ini unik dan rumit. Dunia mikrob ini tak kisah langsung pasal kalendar kita. Mereka ada ritme mereka sendiri dan jika kita faham ritma itu, kita boleh cipta keajaiban yang luar biasa. Kita terus bincang tentang mitos terbesar yang sering menghantui pekebun. Ini adalah mitos tentang suhu. Ramai yang yakin bahawa sebaik sahaja suhu jatuh di bawah 10 atau 15 darjah Celsius, semua produk bio akan mati serta-merta atau menjadi tidur, anabiosis dan tidak lagi berfungsi. Ini adalah tanggapan yang sangat besar silapnya. Cuba lihat, alam semula jadi, tanah tidak pernah steril walaupun di bawah salji pada musim sejuk. Kehidupan di situ tidak berhenti, ia cuma melambat. Kebanyakan kulat seperti Trichoderma masih mampu berfungsi dengan baik walaupun pada suhu serendah 5 darjah Celsius. Ya, mereka tidak membiak secepat di musim panas, tetapi mereka terus menghasilkan antibiotik dan enzim yang berfungsi menahan patogen. Bayangkan anda menyimpan makanan di dalam peti ais. Makanan tidak akan rosak serta-merta, kan? Tetapi proses masih berjalan. Begitulah keadaannya. Jika anda aplikasikan produk bio ini sekarang, sebelum tanah membeku keras, spora akan sempat menduduki dan menempati lapisan atas tanah. Mereka akan mula bersiap sedia. Dan apabila haba pertama musim bunga tiba, sebelum anda sempat sampai ke kebun lagi, askar-askar ini sudah pun bangun dan mula membersihkan kawasan daripada penyakit yang turut bangun dari tidur. Anda memenangi masa yang paling berharga, iaitu musim bunga awal. Mari kita bincang pula tentang bintang utama musim luruh kita, Trichoderma.
Kenapa fungus ini mesti menjadi sahabat baik anda sepanjang Oktober dan November? Trichoderma ialah sejenis fungus pemangsa yang hidup dalam tanah. Makanan yang paling lazat baginya ialah sisa-sisa tumbuhan. Musim luruh pula adalah masa daun berguguran, batang dan daun layu dan masa untuk membuat sungkupan. Kita secara harfiah sedang menghidangkan satu bufet mewah untuk Trichoderma. Berbanding dengan bakteria, fungus ini jauh lebih tahan terhadap kesejukan dan perubahan kelembapan. Trichoderma berfungsi seperti pembersih semula jadi hutan, tetapi dalam skop batas tanaman anda, ia memproses selulosa, menukarkan akar dan daun yang mati menjadi nutrien yang mudah diserap oleh tanaman. Pada masa yang sama, ia turut memakan Phytophthora dan Fusarium, iaitu penyebab penyakit tumbuhan. Jika anda hanya menanam sisa-sisa tanaman tanpa rawatan, anda akan menghasilkan lubang repot yang busuk. Tetapi jika anda menyiramnya dengan Trichoderma, anda akan mendapat kilang pengeluar biohumus yang berkualiti tinggi. Peraturan utama: Trichoderma suka makanan berasaskan tumbuhan. Jangan siram ia pada tanah yang kosong semata-mata. Beri ia peluang untuk makan, sama ada dengan menyungkup batas tanaman anda atau memasukkan kompos terlebih dahulu. Bagaimana pula Bacillus subtilis? Di sini sedikit berbeza dan lebih kompleks. Kita perlu memahami perkara ini dengan jelas. Bacillus subtilis ini adalah sejenis bakteria. Perlu diingat, ia jauh lebih sukakan haba berbanding kulat. Apabila suhu menurun di bawah 10 atau 12 darjah Celsius, aktivitinya akan merosot dengan ketara. Adakah ini bermakna ia tidak berguna pada musim luruh? Tidak, tetapi pendekatan kita haruslah berbeza. Bacillus subtilis berfungsi dengan cemerlang di dalam rumah hijau atau polytunnel, di mana suhu kekal lebih tinggi daripada suhu luar, walaupun pada hari yang mendung. Ia juga sangat diperlukan untuk merawat stor simpanan dan bilik bawah tanah sebelum kita menyimpan hasil tanaman. Tetapi, menyiramkannya ke batas tanaman yang sejuk dan terdedah pada bulan November adalah kurang berkesan berbanding menggunakan Trichoderma. Bagaimanapun, ada satu perkara penting: spora Bacillus subtilis sangatlah tahan lasak. Jika anda menyebarkannya pada musim luruh, ia akan bertahan sepanjang musim sejuk dan akan aktif semula pada musim bunga. Namun, jangan harapkan ia berfungsi serta-merta atau sekarang juga dalam keadaan sejuk. Gunakan Bacillus subtilis pada musim luruh sebagai persediaan untuk masa hadapan atau khusus untuk merawat kawasan penyimpanan. Kita bincangkan tentang perosak. Anda ingat, mereka dah hilang? Tak, sebenarnya mereka cuma bersembunyi di bawah tanah. Mereka betul-betul bergerak ke bawah tanah. Larva kumbang mai, ulat wayar, cengkerik tanah, kesemuanya akan menggali lebih dalam untuk melalui musim sejuk atau musim kemarau yang panjang. Dan di sinilah peranan kulat entomopatogenik muncul. Metarhizium dan Beauveria ini adalah senjata biologi yang sangat ampuh. Musim luruh atau penghujung tahun adalah masa paling sesuai untuk mengaplikasikannya. Kenapa? Sebab tanah pada waktu ini lembap. Kulat perlukan kelembapan untuk spora bercambah. Kalau musim panas terik, spora mungkin akan kering sebelum sempat menjangkiti perosak. Tetapi pada musim luruh, keadaannya sangat ideal. Kulat akan bercambah, mencari larva yang sedang tidur, menembus masuk. Senang cerita, ia akan menukarkan perosak itu menjadi mumia, di mana spora kulat baharu akan tumbuh di atasnya. Ini mewujudkan tindak balas rantai. Dengan memasukkan Metarhizium pada musim luruh,
semasa menggembur atau membajak tanah, anda sebenarnya menjangkiti tanah itu. Perosak yang bersentuhan dengan tanah akan dijangkiti dan mati sebelum sempat muncul semula pada musim menuai. Ini adalah kaedah pembersihan tapak kebun anda yang paling selamat dan paling mesra alam. Ada satu perkara yang sangat penting yang sering dilupakan walaupun oleh pakar pertanian yang berpengalaman, iaitu penggunaan baja hijau atau tanaman penutup bumi. Ramai orang menanam sawi, facelia atau rai, kemudian hanya membajak dan menggaulkannya ke dalam tanah. Itu memang bagus, tetapi kita boleh lakukannya 100 kali ganda lebih baik. Jisim hijau ini sebenarnya adalah betantan bahan organik yang berharga. Jika sebelum anda menggaul baja hijau ini ke dalam tanah, anda menyiramnya dengan solusi mikrob atau agen biologi, anda akan memulakan proses penampaian terus di dalam batas tanaman anda. Ini ibarat menambah bakteria starter substance ke dalam susu untuk menghasilkan yogurt. Tanpa bakteria yang betul, baja hijau ini mungkin akan mengambil masa lama untuk mereput menjadi masam. Malah kadang-kadang boleh bertukar menjadi sarang penyakit, terutamanya jika tanaman itu sendiri sudah dijangkiti. Dengan ejen biologi, proses penguraian menjadi lebih pantas. Suhu tanah juga akan meningkat secara lokal hasil aktiviti bakteria. Hasilnya, menjelang musim penanaman, anda akan mendapat struktur tanah yang sangat gebu, ringan dan subur. Jangan lepaskan peluang ini. Rawat baja, hijau, kemudian bajak. Itulah formula kejayaan untuk tanah yang sihat. Mari kita sentuh sedikit fasal keserasian pula. Soalan lazim yang sering ditanya, bolehkah kita campurkan persediaan bio ini dengan baja musim luruh? Jawapan ini pasti akan melegakan anda. Bukan setakat boleh, malah wajib. Baja musim luruh ni biasanya melibatkan baja mineral. Contohnya macam superfosfat, kalium sulfat atau kali magnesia. Ini semua adalah garam mineral. Dalam kepekatan yang munasabah, bahan ini tidak berbahaya kepada bakteria dan kulat, mikrob yang kita gunakan. Lebih menarik lagi, sesetengah mikrob ini sebenarnya berfungsi membantu menukarkan fosforus dan kalium kepada bentuk yang mudah diserap oleh tanaman. Selalunya, kita dah tabur baja, tapi bila tiba musim pertumbuhan, tanaman tak boleh nak makan baja tu sebab nutrien dah terkunci dalam tanah. Persediaan bio ni bertindak macam chef. Dia oranglah yang masak baja tu supaya baja tu jadi mudah dicerna dan diserap. Jadi, anda tak perlu risau. Boleh terus campur dalam satu tangki bancuhan atau letak secara berasingan pun boleh. Satu-satunya pantang larang adalah penggunaan kuprum, tembaga dan ferrum besi dalam kepekatan tinggi. Ini bermakna jangan campur dengan campuran Bordeaux mixture atau ferrum sulfat. Bahan-bahan ni akan membunuh terus mikrob dalam persediaan bio kita. Pastikan anda jarakkan aplikasi ini sekurang-kurangnya 2 hingga 3 minggu. Alang-alang kita sentuh tentang kimia. Seringkali berlaku kebun anda diserang penyakit teruk dan anda sedar yang anda perlu gunakan senjata berat seperti ferrous sulfat. Apa langkah yang perlu diambil? Mula-mula, hapuskan semua hidupan dengan bahan kimia, kemudian baru cuba pulihkannya. Ya, strategi yang tepat adalah begitu. Mula-mula, selepas semua daun luruh, anda jalankan rawatan pembasmian menyeluruh dengan racun kulat, fungisida, kimia. Rawatan ini akan membakar atau menghapuskan patogen yang berada pada permukaan kulit, kayu dan tanah. Namun, tempat yang kosong tidak akan kekal lama. Jika dibiarkan begitu sahaja, patogen yang agresif akan menjadi yang pertama
kembali ke kawasan yang telah dibasmi itu kerana ia membiak dengan lebih pantas. Oleh itu, selepas 2 atau 3 minggu, apabila kesan bahan kimia tersebut semakin hilang, anda mesti memasukkan semula mikroflora atau mikrob yang berfaedah. Ia sama seperti mengambil kursus probiotik selepas selesai mengambil antibiotik. Jangan biarkan kebun anda steril sebelum tempoh dorman kerana ini sangat berbahaya. Rumah hijau ini ibarat sebuah dunia tersendiri di kebun anda. Kawasan ini bebas salji, suasananya lebih kering dan inilah tempat jangkitan atau patogen berkumpul paling banyak sepanjang musim. Penyakit seperti hawa lewat, Phytophthora dan kulapuk daun, Cladosporiosis, boleh hidup di sana bertahun-tahun lamanya. Oleh itu, merawat rumah hijau pada musim luruh menggunakan ejen bio adalah wajib. Untuk rawatan ini, anda boleh menggunakan larutan yang lebih pekat. Penting untuk kita bukan sekadar menyembur di udara sahaja, tetapi juga merendam tanah dengan banyak dan mencuci dinding rumah hijau menggunakan larutan Bacillus subtilis atau Trichoderma. Sekarang, ini ada satu tips penting. Selepas selesai rawatan, tutup batas tanah dalam rumah hijau itu dengan lapisan sungkupan, mulch ataupun hanya cardboard. Tindakan ini akan mengekalkan kelembapan yang amat diperlukan oleh agen bio untuk berfungsi serta mewujudkan persekitaran mikro yang ideal. Dalam tanah rumah hijau yang kering dan membeku di musim sejuk, bakteria itu hanya akan kering dan menjadi tidak aktif, lantas gagal melaksanakan tugas mereka. Kelembapan itulah kunci kejayaan rumah hijau. Dan kini, rahsia yang dijanjikan, cara untuk meningkatkan keberkesanan produk biologi anda. Bakteria dan kulat adalah hidupan. Mereka memerlukan tenaga. Dalam air kosong, tenaga tidak ada. Untuk membangunkan mereka dan menjadikannya lebih aktif, terutamanya dalam persekitaran musim luruh yang sejuk, sediakanlah koktel tenaga untuk mereka. Tambahkan ke dalam baldi air tempat anda melarutkan produk itu, beberapa sudu gula, jam lama atau molasses. Biarkan ia terperap selama 2 jam di tempat yang suam sebelum anda bawa ke kebun. Ia akan memberikan permulaan yang pantas kepada populasi ini. Mereka akan mula membiak ketika masih di dalam baldi. Apabila sampai ke tanah yang sejuk, pasukan yang telah dinaik taraf ini akan berfungsi jauh lebih berkesan berbanding spora yang masih tidur dari bungkusan. Ini adalah cara yang kosnya sangat rendah, tetapi ia benar-benar meningkatkan kecekapan proses rawatan anda berkali ganda. Kita bincang tentang bentuk-bentuk produk pertanian ini, sama ada ia cecair, serbuk, tablet atau yang berasaskan bijirin. Untuk aplikasi pada musim sejuk atau musim hujan yang dingin, ini sangat kritikal. Spora kering yang terdapat dalam serbuk dan tablet mengambil masa yang lebih lama untuk aktif. Mereka memerlukan masa dan suhu yang lebih panas untuk bergerak dan memulakan tugas. Tetapi di musim sejuk, kita tiada banyak masa kerana suhu yang terlalu rendah atau frost mungkin akan datang tidak lama lagi. Sebab itu, untuk rawatan pada musim sejuk, lebih baik kita utamakan formulasi cecair atau produk yang berasaskan bijirin, misalnya miselium yang ditanam pada biji-bijian. Untuk cecair, bakteria sudah pun berada dalam keadaan vegetatif dan aktif. Ia hidup dan tidak perlu bangun daripada tidur atau dormansi. Produk berasaskan bijirin pula bagus. Bijirin itu sendiri berfungsi sebagai bekalan makanan permulaan untuk kulat atau mikrob tersebut. Anda masukkan kulat itu bersama-sama dengan bekalan makanan siap sajinya. Ini memberikan kelebihan yang besar untuk ia terus hidup dan beraksi.
Walaupun di dalam tanah yang sejuk, longgokkan kompos. Musim luruh adalah masa terbaik untuk menyediakannya. Anda kumpulkan daun-daun kering, ranting dan sisa-sisa sayuran ke dalam longgokan tersebut. Jika dibiarkan begitu sahaja, proses pereputan boleh memakan masa bertahun-tahun. Lebih teruk lagi, longgokan itu akan menjadi tempat perlindungan yang selesa untuk siput, babi dan kuman penyakit sepanjang musim sejuk. Anda mesti menyiram setiap lapisan kompos menggunakan baja cecair biopenggalak atau bioaccelerator. Pertama, kaedah ini akan meningkatkan suhu di dalam longgokan, memastikan proses pengkomposan terus berlaku walaupun semasa musim sejuk. Kedua, ia juga berfungsi untuk menyah kuman kompos anda. Menjelang musim bunga atau pertengahan musim panas akan datang, anda bukan sahaja mendapat kompos biasa. Sebaliknya, anda akan memperoleh pekatan yang bertindak sebagai tonik yang diperkaya dengan biota berfaedah. Itulah baja paling murah dan paling berkesan yang boleh anda hasilkan sendiri. Satu lagi kesilapan yang biasa berlaku ialah tentang kedalaman menanam atau menabur bioproduk. Ramai yang salah faham, mereka fikir makin dalam kita masukkan, makin selesalah mikrob itu. Ada yang memasukkan trichoderma menggunakan penyodok hingga mencapai kedalaman 30 cm. Jangan sekali-kali buat begitu. Kebanyakan bakteria dan kulat berfaedah yang bersifat aerobik ini sangat memerlukan oksigen. Mereka sebenarnya hidup di lapisan tanah subur yang paling atas. Biasanya hanya dalam lingkungan 5 hingga 10 cm pertama. Apabila anda tanam mereka terlalu dalam, anda memutuskan bekalan udara mereka, menyebabkan mereka sama ada mati atau bekerja dengan sangat tidak berkesan. Cara pengaplikasian bioproduk, biopreparasi yang betul hanyalah dengan melonggarkan permukaan tanah, menyiram dan kemudian ditutup dengan sungkupan mulch. Tidak perlu membajak terlalu dalam kerana itu hanya akan merosakkan struktur tanah dan memusnahkan mikrob-mikrob pembantu yang amat penting ini. Mari kita sentuh bab pokok dan semak pula, terutamanya kawasan bakal pokok. Selalunya kita cuma fokus pada batas sayur sampai terlupa kawasan kebun atau taman. Padahal penyakit kudis ipal atau kurap itu sebenarnya menumpang tidur sepanjang musim sejuk dalam daun-daun yang gugur di bawah pokok ipal. Nak buang daun gugur ni ke tak? Itu memang perdebatan yang tak pernah selesai. Tapi kalau anda guna ejen biologi, bioremediasi, daun-daun tu boleh je dibiarkan. Syaratnya anda kena siram dengan larutan urea yang banyak untuk cepatkan reput yang dicampur bersama trichoderma. Trichoderma akan makan atau hapuskan kulat penyebab kudis pada daun mati dan daun-daun itu sendiri akan jadi baja. Jadi, ia menukar sumber jangkitan penyakit kepada sumber nutrien yang bermanfaat. Namun, jika jangkitan pada tahun itu sangat teruk, lebih baik daun-daun tu dialihkan ke dalam timbunan kompos dahulu dan siram bahan-bahan tadi di sana. Kita bincang pasal kos. Produk biologi ataupun biopreparate ni memang ada harganya. Selalu sangat kita rasa sayang dan rugi nak guna banyak-banyak, nak curah berbaldi-baldi ke dalam tanah. Tapi cuba kita kira sekejap, berapa banyak kita kena labur untuk beli racun kimia bagi merawat penyakit reput buah phytophthora semasa musim panas, dan berapa pula kerugian hasil tomato yang kita terpaksa tanggung. Inilah pencegahan sentiasa jauh lebih murah daripada rawatan. Aplikasi produk bio pada akhir musim ataupun musim luruh ni sebenarnya adalah satu pelaburan jangka panjang. Paling menarik, biopreparate ni boleh dibiarkan sendiri. Contohnya, kulat baik trichoderma tu
kita boleh tanam dia atas biji barli dalam balang. Daripada satu paket kecil yang harganya tak mahal, kita boleh dapat hasil sebaldi penuh. Internet penuh dengan panduan macam mana nak buat. Musim luruh adalah masa paling ideal untuk kita bereksperimen sebab kerja-kerja kebun pun dah kurang sikit. Jom buat makmal bio mini kita sendiri. Kita boleh curah produk ni ke seluruh kawasan kebun pun. Kos dia memang tak sampai sesen pun. Bagaimana pula dengan mulch? Saya dah sebut sebelum ni, tapi kali ni saya nak fokuskan topik ni betul-betul. Baja bio yang diletakkan di atas tanah terdedah hanya akan berfungsi sekitar 30% sahaja daripada potensi sebenarnya. Sinar ultraviolet, UV, angin dan tanah yang cepat kering, semua ini membunuh mikrob yang ada di permukaan tanah. Selepas anda tabur atau sembur larutan baja bio, pastikan anda tutup permukaan tanah itu dengan segera. Tak perlu pun nak beli kulit kayu yang mahal. Anda boleh guna rumput yang baru dipotong, daun kering yang gugur, jerami atau bahkan sekadar kotak pizza. Pastikan tiada pita pelekat. Ya, selimut penutup ini akan mewujudkan kelembapan dan suhu yang stabil di bawahnya. Dengan adanya mulch, bakteria akan terus bekerja dengan aktif melindungi tanaman anda sehingga musim yang paling mencabar, sementara anda berehat dan minum teh di rumah. Apa yang perlu kita lakukan pada pokok strawberry? Strawberry biasanya masuk musim sejuk dengan daun yang masih hijau, dan daun-daun ini selalunya penuh dengan bintik-bintik penyakit. Mungkin anda risau nak guna racun kimia sebab buah strawberry mudah sangat serap semua bahan tu. Jadi, kaedah biologi adalah penyelamat terbaik. Pada musim luruh atau selepas anda selesai memotong daun-daun lama, semburkan pokok strawberry itu dengan campuran atau koktail Trichoderma dan bakteria jerami Bacillus subtilis. Sembur dengan banyak. Rawatan ini akan lindungi bahagian tengah pokok atau jantung strawberry daripada reput, terutamanya ketika cuaca lembap atau tidak menentu. Di samping itu, masukkan kulat metarhizium ke dalam tanah, betul-betul di bawah pokok. Ini bertujuan untuk mengawal kumbang belalai yang bersarang dan berhibernasi di bawah rumpun strawberry anda. Ini adalah perlindungan menyeluruh yang akan memastikan pokok anda mendapat permulaan yang sihat apabila tiba musim bunga. Jangan lupa tentang peralatan dan bekas tanaman anda. Pasu, kotak semaian dan penyodok spora penyakit masih boleh melekat pada kesemuanya. Kita selalunya hanya bilas dengan air dan simpan dalam stor. Nanti bila tiba musim menanam, kita hairan kenapa pula anak benih cepat sangat kena penyakit damping off atau kaki hitam. Sebelum menyimpan peralatan tersebut, basuhkannya dengan larutan yang mengandungi biopestisid atau anda boleh rendamkannya dalam larutan tersebut selama lebih kurang sejam. Tindakan ini akan membentuk lapisan biopelindung pada permukaan alatan anda. Hanya tabiat mudah, tetapi ia mampu menyelamatkan anda daripada pelbagai masalah besar pada musim penanaman yang akan datang. Bercakap tentang masa, bilakah waktu yang dikira terlambat? Selagi tanah masih boleh digali, kita masih boleh masukkan bahan-bahan ini. Walaupun waktu malam sejuk membeku dan siang hari suhunya baru naik 2 darjah Celsius. Macam yang saya cakap tadi, kita sedang masukkan spora mikroorganisma. Tetapi, kalau tanah dah beku keras, bersalur ais dan tak mencair pun waktu siang, masa itu anda kena berhenti. Tak guna tuang larutan atas ais, sebab nanti ia akan mengalir dan membazir sahaja. Dalam keadaan macam ni, lebih baik taburkan sahaja serbuk kering di atas salji. Itu pun kalau anda yakin air lelehan salji nanti
akan membawanya masuk ke dalam tanah dan bukannya menghanyutkan ke dalam longkang. Walau bagaimanapun, masa yang paling ideal atau waktu emas itu ialah sekitar bulan September dan Oktober. Apa yang patut kita lakukan dengan sisa atau baki produk pertanian yang tak habis digunakan? Anda mungkin dah beli botol yang besar tapi cuma guna separuh sahaja. Bolehkah kita simpan baki ini untuk jangka masa yang lama? Produk cecair tidak boleh disimpan di tempat yang terlalu sejuk atau terdedah kepada suhu beku. Jika botol itu membeku dan bertukar menjadi ais, bakteria hidup akan mati dan dinding sel akan pecah. Bahan kering yang berbentuk serbuk pula tidak takut kepada frost atau suhu beku, tetapi ia sangat sensitif terhadap kelembapan. Sebab itu, produk cecair perlu dibawa masuk ke dalam rumah dan disimpan di bilik stor atau di dalam peti sejuk, tapi jangan sesekali masukkan dalam bahagian peti sejuk beku atau freezer. Manakala produk kering pula, pastikan anda menutupnya rapat-rapat dan sebaiknya letakkan di tempat yang sejuk, kering serta dilindungi daripada serangan tikus. Dan blok terakhir, yang ke-20, jangkaan dan realiti. Janganlah kita berharap yang selepas satu kali rawatan musim luruh, semua masalah akan selesai buat selama-lamanya. Kaedah bio ini bukan tongkat sakti. Sebaliknya, ia adalah cara hidup dan ia menuntut kekerapan. Rawatan musim luruh adalah asas yang sangat kukuh. Tetapi jika menjelang musim bunga, anda kembali menggunakan kimia yang keras atau lupakan terus penjagaan, kesannya akan hilang begitu sahaja. Ini adalah kesan kumulatif. Dengan aplikasi bioproduk yang kerap setiap tahun, baik pada musim luruh maupun musim bunga, tanah anda akan menjadi semakin sihat. Penyakit tidak akan hilang serta-merta, tetapi tekanannya akan semakin berkurangan. Mulakanlah pada musim luruh ini. Dalam masa beberapa tahun, anda pasti tidak akan kenal lagi tanah anda. Ia akan menjadi gembur, hidup dan berbau seperti hutan. Baiklah kawan-kawan, sekarang anda sudah tahu bahawa biopemangkin atau bioproduk pada musim luruh bukan sekadar mitos, tetapi ia adalah alat yang sangat ampuh di tangan pekebun yang bijak. Kita dapati bahawa cuaca sejuk bukanlah penghalang, asalkan kita tahu agen mana yang perlu digunakan dan bagaimana untuk mengaplikasikannya. Trichoderma akan memakan sisa-sisa tanaman dan segala jenis penyakit. Metarhizium pula akan menguruskan serangga perosak. Sementara itu, penggunaan sungkup, mulch dan cara pembajaan yang betul seperti menggunakan gula akan meningkatkan lagi keberkesanan semua agen ini. Jangan sesekali lepaskan peluang pada musim ini. Ketika jiran anda hanya sibuk menggemburkan tanah secara biasa, anda boleh mengubah kebun anda menjadi kilang kesuburan biologi yang sebenar. Jika video ini bermanfaat untuk anda, jika anda telah belajar sesuatu yang baru, sila tekan butang like. Ini sangat membantu perkembangan saluran kami. Dan jangan lupa tuliskan di ruangan komen. Adakah anda menggunakan biopemangkin pada musim luruh atau anda rasa ini hanya membuang masa? Mungkin anda ada resipi rahsia anda sendiri. Mari kita bincang. Langgan, subscribe dan tekan loceng notifikasi agar anda tidak terlepas siaran-siaran kami untuk musim bunga nanti. Semoga anda semua mendapat cuaca yang baik dan hasil tuaian yang sihat. Jumpa lagi.